Dengan sukacitanya, saya mengisytiharkan bahawa istiadat Convocation Darul Quran JAKIM ke-34 ini dibuka. Pama Mahathir bin Said. Abdul Baita bin Saibu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayahnya, maka kita dapat berhimpun dalam majlis penuh barakah, gilang gemilang sempena istiadat Convocation Darul Quran JAKIM ke-34 pada tahun 2026 ini. Istiadat Convocation pada tahun ini merupakan satu lagi pencapaian bermakna bagi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM dalam melahirkan modal insan berteraskan Al-Quran. Pada hari ini, senarai yang dimaklumkan seramai 700 orang graduan bakal dianugerahkan sijil dan diploma pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, 700 orang graduan ini merangkumi ijazah sarjana muda pengajian Al-Quran dan Sunnah dengan kepujian dari Universiti Sains Islam Malaysia ataupun USIM DQ, iaitu seramai 37 orang, diploma tahfiz Al-Quran wal Qiraat seramai 454 orang, persilihan tahfiz Al-Quran JAKIM bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa seramai 71 orang, persilihan tahfiz Al-Quran JAKIM bersama Universiti Uniten 71 orang, persilihan tahfiz Al-Quran JAKIM UOC 40 orang, persilihan tahfiz Al-Quran JAKIM bersama UTEM 2 orang, persilihan tahfiz Al-Quran JAKIM bersama Politeknik Shah Alam 11 orang, dan persilihan tahfiz Al-Quran JAKIM IPG KPI ataupun Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam seramai 7 orang. Persilihan tahfiz Al-Quran juga bersama antara JAKIM dan juga MSU seorang, persilihan sijil asas tahfiz JAKIM bersama Politeknik Sultan Azlan Shah 1 orang, dan sijil asal tahfiz Al-Quran Darul Quran seramai 5 orang. Yang Mohd Menteri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tahun ini tahun istimewa buat Darul Quran kerana menyambut sambutan ulang tahun ke-60 Darul Quran pada tahun ini. Alhamdulillah, Darul Quran yang lahir dari satu cita-cita besar negara, membangunkan generasi hufaz yang mampu menjadi pewaris ilmu, pemimpin masyarakat dan pembina tamadun yang berteraskan Al-Quran. Bermula dengan bilangan pelajar yang kecil sahaja, Darul Quran kini berkembang menjadi institusi yang melahirkan ribuan graduan hufaz yang berkhidmat dalam pelbagai sektor, sama ada sebagai pendidik, imam, pegawai agama, ahli akademik, penyelidik, hakim syar'i, pentadbir, usahawan, professionals dan sebagainya. Kepada seluruh warga Darul Quran, saya menyeru agar Jubli Intan ini tidak hanya menjadi medan mengenang sejarah, tetapi menjadi titik permulaan kepada transformasi islah yang lebih besar. Jadikan legasi 60 tahun sebagai inspirasi, aspirasi untuk membina 60 tahun berikutnya dengan lebih cemerlang dan gemilang. Bagi pihak kerajaan, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada seluruh saf kepimpinan serta warga kerja Darul Quran JAKIM atas komitmen dan iltizam yang tinggi dalam membangunkan Darul Quran dan seterusnya berjaya menjayakan istiadat yang penuh gilang gemilang ini. Alhamdulillah, kita berikan tepukan gemuruh kepada seluruh warga Darul Quran dan ucapan tahniah yang istimewa
diucapkan kepada seluruh para graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian di Darul Quran dan institusi pengajian yang berkolaborasi dengannya. Kita berikan tepukan gemuruh kepada graduan seluruhnya. Kejayaan para pelajar pada hari ini merupakan manifestasi kepada pengorbanan, barangkali titisan air mata, ketekunan, dan yang paling utama kesabaran, ketabahan yang tinggi dalam memelihara kalam suci Al-Quran di dalam dada graduan sekalian. Sidang hadirin dan para graduan yang dirahmati Allah, seiring dengan aspirasi negara pada hari ini, Malaysia Madani, gagasan besar yang dibawa menekankan aspek nilai akhlak, moral dan etika. Nilai kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, di sinilah terletaknya peranan besar Darul Quran dan warganya untuk memacu hasrat negara dalam melahirkan dan meramaikan individu hufaz yang profesional dan akhlak mulia. Kita mahu melihat masa hadapan para hufaz tidak hanya mengimami solah di masjid, di surau atau di mana-mana, tetapi kita mendambakan institusi Darul Quran melahirkan lebih ramai hufaz yang memegang stetoskop sebagai doktor, sebagai perancang algoritma, sebagai pakar teknologi dan menggubal dasar serta memberikan manfaat kepada negara dan ummah seluruhnya. Gabungan di antara wahyu naqli dan ilmu akli, inilah yang akan membentuk modal insan kelas pertama. Mereka bukan sahaja pintar berfikir, malah mempunyai benteng rohani yang ampuh untuk memimpin negara menuju gerbang kegemilangan berteraskan acuan Al-Quran. Sebagai pemegang panji Al-Quran, profesional hufaz mestilah menjadi qudwah hasanah, menjadi tauladan terbaik, role model di lapangan kerjaya, di lapangan masyarakat, di lapangan kehidupan. Gunakan kemahiran, memori, disiplin diri, ketajaman fikiran, ketajaman minda yang telah diasah sepanjang menghafal Al-Quran untuk memberikan impak yang maksimum kepada ummah dan masyarakat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, selain dari kecekapan bekerja, satu lagi dimensi penting yang mendasari kerangka masyarakat pada hari ini ialah keupayaan kita untuk menyuburkan keharmonian. Keupayaan kita untuk menyebarkan keamanan, kedamaian, perpaduan. Selaras dengan pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, sebarkan salam. Konsep sebarkan salam ini melambangkan komitmen kita untuk menyebarkan keamanan, kedamaian, kasih sayang dan kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kejayaan yang diraikan hari ini tidak akan termakbul tanpa pengorbanan suci insan-insan di sekeliling para graduan. Syabas dan saya ucapkan tahniah kepada para ibu bapa, keluarga dan para pensyarah atas doa yang tidak pernah putus serta restu yang menjadi talian hayat keberkatan ilmu anak-anak ini. Marilah kita sama-sama memberikan tepukan yang paling gemuruh kepada ibu dan ayah yang memberikan segalanya, yang mengabadikan hidupnya untuk kita semua, untuk anak-anak semua. Akhir kata,
kepada para graduan Istiadat Convocation Darul Quran JAKIM ke-34, gantunglah azammu setinggi bintang di langit, tetapi mengakar di bumi. Namun sentiasalah kita berpijak di alam realiti yang nyata dan pastikan sentiasa hidup ini dengan penuh tawaduk dan mengabadikan seluruhnya for the sake of Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hafazanmu, jagalah akhlakmu, dan berbaktilah setulusnya, sedayanya, sebaiknya kepada agama, bangsa dan negara. Pama Mahathir bin Said. Abdul Baita bin Saibu. Muhammad Syafiq bin Osman. Muhammad Danish Haziq bin Rosnizam. Menunggu ketibaan. Selamat. Tamiana. Tengok kakak Komi, ambil gambar. Nah. Ambil bunga ayah bagi. Kenapa? Marilah telepon kau sini. Nah. Mana itulah gambar itu.